The black tu. The view. Ni nak candlelight dinner boleh ni. Tak ada nampak dah. Lepas balik Australia bawa main ni, bawa ni makan ni. The View Beach Sakom. Toilet cantik. Jalan orang kata pandai. Sekarang ni panas ya. Pukul berapa? Pukul 1 waktu Malaysia. 1 lebih, 12.30 waktu sini. Kita makan light dulu. Light ke berat ke tak tahu. Kita tengok segi menu apa yang menarik. Makan dekat dalam. Ada ikon. Jom sampai dah. Dah. Okay. Ikan ni ikan. Oh ikan. Ni lah ikan. Dua asa ni? Bukan. Ikan ada ni. Okey, weh, terima kasih. Okey, menu tengah hari kita hari ni di Ayam. Sakom Beach View. Silakan kami. Ayam gajus, tom set seafood, telur dadah, cendawan bersama udang, siakap dua rasa, daging harimau menangis, kerupuk leko, ulam-ulaman. Itu dia menu kita pada tengah hari ni. Berapa ribu nak kena? Kita tahu kemudian. Asal dia kita nak main makan nasi goreng je. Tapi akhirnya nasi goreng kita beranak. Keropok. Sepatutnya keropok. Keropok lekor dengan nasi goreng sos pinggan je asal-asal. Tapi masih ada lah objektif hasil keropok. Macam kita order. Nak juga. Jadi inilah menu kita tengah hari ni. Sebab kita bajet 5 jam lagi baru nak makan pula. Kita tengok nanti macam mana hasil dia. Okey. Sekarang ni ada dekat Hat Nyai lah. Di Mai Hat Nyai ni, ingat tadi nak pergi dekat Central Hat Nyai. Kereta orang penuh gila. So main makro Ustaz. Kebetulan ada kawan nak beli barang dia. So singgah dekat makro. Kita tengok macam biasa orang Malaysia ramai kat sini dekat makro ni. Tadi perjalanan lebih kurang dalam Sakom tadi, mai sini dah 1 jam lebih. Terus sekarang ada dekat makro. Terus tak tahu nak pergi kat mana lagi. Tengok lagi macam mana member buat kena agak. Perjalanan hari ni banyak destinasi sikit. So lagi habis dekat sini, kalau tak ada apa terus pergi ke Danok makan kat sana pula. Sekarang ni pukul 4 lebih. So kita tengok perjalanan ke mana terusnya di Hat Nyai ataupun terus ke Danok. Alright. Okey, destinasi terakhir malam ni kami sampai di Deep South Connect dekat Danok. Ada satu festival buat dekat Danok. Ada lebih kurang 200 gerai. Di kami last destinasi kebetulan Mai ada buat festival kat sini. Tengok apa yang ada. Nak makan pun tadi kenyang lah. Yes. Kalau nak beli pun mungkin kuda-kuda berok kat sini. Tengok apa yang ada kat sini. Deep South Connect Thailand.
Eh,